Biasanya bila nak selesaikan masalah ni, kita mesti tahu, kita mesti tahu dan akui yang masalah itu wujud. Okey. Jadi kalau kita lari daripada masalah, kita tak selesaikan, masalah tu tak hilang, dia tak hilang, tunggu masa je. Okay. Untuk dia jadi makin besar dan akan makan diri kita kembali. Jadi kalau masalah tu besar pun, kita pecahkan kepada langkah-langkah yang kecil supaya dia tak kelihatan lebih besar lah. Kalau kita pecahkan jadi kecil, dia nampak masalah tu masalah kecil je. Kemudian kita gunakan pemikiran yang segar. Bila jalan buntu, kita start fresh, kita start fresh. Jadi kalau jawapan tu tak sesuai, tak apa, kita start dengan persoalan yang baru dan kita selesaikan. Kemudian kita perlu tapis juga maklumat yang kita terima tu. Okay. Tapis maklumat tu dengan berfikiran secara kritikal, bukan dengan secara emosi. Okay, dua tu beza. Kemudian kita seimbangkan intuition kita dengan logik. Gerak hati kita ada tempat dia, tapi kita kena buat analisis. Kita mesti perhati dengan lebih teliti. Emosi bukannya penghalang, dia bukan penghalang. Kita boleh gunakan dia sebagai penghubung. Okay? Jadi cara kita handle emosi kita tu. Jadi lihat macam mana masalah tu, bolehkah dia dijadikan peluang untuk kita, kalau kita lebih kreatif lah. Okay? Jadi kita nampak masalah kecil, kita tengok, kita pecahkan. Jadi masalah tu adakah dia peluang baru untuk kita. Jadi kita buat keputusan yang lebih bijak menggunakan tools, yang lebih praktikal, supaya tindakan kita tu bukannya setakat rasa hati je, hunch je, tapi dia lebih kepada tindakan yang terarah kepada penyelesaian masalah tu.